Siapa itu Yesus? Apa yang telah dilakukan oleh dia dan kenapa dia berbuat demikian? Baginda Yesus memerintah di syurga, tetapi manusia telah menjadi hamba kepada dosa. Tuhan mengasihi manusia dan mahu manusia bebas. Jadi Yesus turun ke dunia untuk memenuhi apa yang terkandung di dalam kitab suci dan untuk menyelamatkan umat manusia. Roh Tuhan mendekati seorang dara bernama Maryam dan dia hamil tanpa sebarang hubungan seksual. Beberapa bulan kemudian, Yesus dilahirkan di dalam kandang. Yesus adalah seorang manusia tetapi dia juga adalah Tuhan. Jadi dia menggelar dirinya sebagai anak Tuhan. Gelaran yang bererti dia Tuhan menjadi manusia. Sifat Yesus adalah misteri yang tidak dapat difahami sepenuhnya oleh fikiran kita. Semasa di bumi, dia melakukan banyak mujizat, mengajar dengan berwibawa dan menjalani kehidupan tanpa dosa. Kehidupan yang sempurna yang tiada manusia lain dapat hidup. Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang sempurna bagi pihak kita. Selepas 3 hari, Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangannya ke atas dosa dan kematian. Yesus diangkat ke syurga dan tidak akan mati lagi. Itulah sebabnya dia dipuji dengan banyak gelaran dan penerangan sebagai Al-Masih seperti yang tertera di dalam kitab Taurat. Gelaran seperti Penyelamat, Anak Tuhan, Immanuel, Tuhan bersama kita dan Anak Domba Tuhan. Yesus memenuhi segala ramalan, menanggung segala hukuman kita dan menyelamatkan kita daripada dosa. Suatu hari nanti, dia akan kembali untuk menghakimi semua orang. Tapi hidupnya, kematiannya dan kebangkitannya memberikan kita jalan untuk dibenarkan. Alkitab menyatakan kita mesti bertaubat dan percaya kepada Yesus sebagai penyelamat kita daripada dosa untuk mengalami hubungan yang penuh kasih dan dipulihkan dengan Tuhan. Mahukah kamu menerima tawaran ini?